Keluar masjid, selipar hilang, inna lillah. Tapi kita tak kata inna lillah. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Yang kita reti iaitulah inna lillah, orang mati, orang mampui. Nah, kalau dak mati tak kata tu adab kita yang salah. Inna lillah bukan untuk orang mati. Quran tak kata orang mati. Musibah, apa musibah? Buka kitab-kitab lughah Arabiah. Al-musibah ma asabatil mu'min, perkara yang tak molek menimpa orang yang beriman, tu musibah. Keluar masjid, oh hilang selipar, tu imam. Inna lillah. Tu bila kata awak siapa pula mati? Tak ada siapa mati, selipar hilang. Selipar hilang pun inna lillah. Macam tu lah Tok Bilal ni bodoh. Faham tak? Bukan Tok Bilal sini lah, kat lain. Faham tak? Tok Bilal Eskimo. Tok Bilal tanya selipar Tok Imam yang mana satu? Amboi takkan tak kenal selipar aku yang tu lah, gambar Angry Bird tu. Faham tak? Maknanya kita bila nak kata mati, nak kata innalillah mati, tu salah. Buang khurafat tu. Innalillah bukan untuk mati, innalillah untuk perkara yang tidak baik berlaku pada kita. Nabi kata sekalipun kena selumbar duri yang kecil, pegang tangga, ada selumbar, faham selumbar? Buang. Innalillah, kami milik Allah, aku milik Allah. Kalau milik aku tak kena. Faham? Balik-balik tengok lah, pokok kita ni makan di lembu orang, innalillah, sunat. Kalau pokok milik kita, orang tak boleh makan. Naik atas rumah pula, tengok ada orang curi dah pula duit kita RM15 duduk tepi tikar. Innalillah, kita milik Allah, termasuk duit aku milik Allah. Allah nak ambil bila-bila masa. Kalau duit milik aku tak akan hilang. Sebab hak Allah Ta'ala berlaku. Bukan kita ni. Kalau kita tak faham ni, syirik. Ada orang syirik dengan sebab berobat, ada orang syirik dengan sebab cari duit, ada orang syirik dengan sebab beramal. Dia kata doktor boleh menyembuhkan. Ini syirik. Ramai mana orang syirik? Siapa kata doktor boleh menyembuhkan, itu syirik namanya. Dia telah menduakan Tuhan. Kerana menyembuh ni sifat Allah Ta'ala seorang aja.